Assalamualaikum. Okey, kalau untuk Telegram, pergi dekat sini, okey. Okey, lepas tu pergi cari setting. Nampak ni setting. Okey, lepas tu ni privacy and security. Okey, kemudian klik two step verification. Okey, kemudian set password. Okey, masukkan password. You klik lah password apa nak buat. Okey, lepas tu klik ini. Lepas tu confirmkan password balik. Okey, punya offset lah. Okey, lepas tu klik ni. Okey, lepas tu untuk ini macam Umi letaklah nama Umi. Senang sikit. Okey. Okey, kemudian klik sini. Lepas tu you masukkan you punya email. Okey, lepas tu klik ni. Okey, dia akan hantar kod ya. You check dekat email. Saya Umi nak check dekat email Umi. Okey, nampak dia hantar dekat email Umi 602120. Okey. Okey. 602120. Okey. Maksudnya okey, password set. Maksudnya dah siap. Settle lah. Okey. Lepas tu tengok kita check nampak. Two step verification kita dah on. Tadi dia off kan. Macam tu lah cara dia. Kalau dekat Facebook nanti next ni buat ya. Okey, untuk Facebook pun sama. Klik button yang 3 ni. Okey. Lepas tu cari setting and privacy. Okey. Nampak tak? Lepas tu klik setting. Okey. Lepas tu ni password and security. Okey. Ini jangan add Facebook ni tau. Sebab ni Facebook untuk Umi belajar mengaji je. Okey. Lepas tu dah ini okey. Ni password and security ni pergi kat sini balik. Tu dekat tulis two factor. Okey. Klik two factor. Okey. Lepas tu you klik dekat sini. Buatlah password. Follow je lah next step dengan ini semua tau. So ini you masukkan password sama je macam kita buat tu. Set lah. Okey, lepas tu continue. Okey. Dia akan buat macam ni. Okey, lepas tu you check you punya WhatsApp. Dia hantar security dekat WhatsApp. Check you punya WhatsApp. Okey, nampak tak dia hantar 117845. Okey. 117845. Okey, lepas tu continue. Lepas tu ini you boleh pilih. Kalau Mimi akan pilih yang ni lah. Ni, okey. Dia akan hantar dekat kita punya WhatsApp ataupun number ke. Dia ada orang buka pun kita. Lepas tu klik next. Okey. Lepas tu kita kena masukkan phone number kita. Okey, sekejap ya. Memasukkan phone number. Lepas tu kita dah masuk phone number. Next Sekejap ni loading. Okey, kemudian dia akan hantar dekat nombor yang kita masukkan tadi. Dia hantar kat WhatsApp. Okey. 8651447. Ni nombor yang dia hantar kat phone Umi Lepas tu next. Ni dia dah on dah. Bila macam ni tekanlah done. Okey. So ni lah dia akan hantar. Apa-apa dia akan hantar. Macam ni Umi masukkan nombor telefon Umi, dia akan hantar. Kalau ada siapa-siapa nak cuba buka phone kita, memang nak buka phone kita pula, nak buka kita punya Facebook, dia akan hantar macam ni. Okey.
So selamatlah. Okay. Itu saja, senang je kan. Bila tu back tag is on, makna anda punya Facebook dah selamat dah. So selamat mencuba. Okay, ni je lah ilmu yang Umi boleh ajar lah. Tapi tolonglah buat. Jangan je Umi buat video tapi Umi share, you all tak nak buat. So tak ada guna lah juga kan. So kena buat.